Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni aku nak menyuarakanlah sedikit sebanyak luahan hati akulah kepada bangsa aku, bangsa Melayu. Sebenarnya situasi orang Melayu di Malaysia ni agak kritikal. Jadi aku mohon kepada semua orang-orang Melayu yang berbangsa Melayu dan beragama Islam, supaya kita setiap hari seboleh-bolehnya kita membaca kunut nazilah. Sebab situasi orang Islam, orang Melayu agak kritikal guys. Aku tak nak sebut kenapa, tapi korang tengok sendirilah dalam Facebook, tengoklah dalam YouTube, tengoklah berita-berita di keliling kelalang korang, bahawa hak-hak orang Melayu diambil sedikit demi sedikit. Bukan banyak, sikit-sikit. Memang nampak sikit, tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit guys. Okey. Aku bukan nak mengapi-ngapikan isu-isu perkauman, tidak. Tapi sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam dan berbangsa Melayu yang pernah dijajah, di mana datuk nenek moyang kita pernah dijajah 500 tahun guys, daripada Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, komunis. Kita dijajah guys. Jangan sampai sejarah pahit itu berulang lagi. Aku bukan ahli politik, bukan agamawan. Aku sekadar rakyat marhain yang ingin mengingatkan kepada korang semua bahawa kedudukan kita orang Melayu di Malaysia agak kritikal. Jadi bacalah kunut nazilah hari-hari. Jangan sampai apa yang berlaku kepada saudara kita di Timur Tengah. Korang tahu kan di Timur Tengah negara mana yang sedang dibelasah, yang sedang disembelih oleh puak-puak Isranjing. Aku tak nak sebut lah. Aku tak nak sebut puak apa, aku sebut Isranjing saja. Puak-puak Isranjing menyembelih saudara seagama kita di sana sehingga menjadi debu-debu yang berterbangan. Jangan sampai sejarah mereka berlaku di negara kita guys. Jangan sampai penyembelihan yang berlaku di negara sana di Timur Tengah berlaku di Nusantara Melayu. Ingat pesan aku baik-baik guys. Hari-hari baca kunut nazilah. Banyakkan berzikir dan banyakkan baca Quran. Banyakkan solat-solat sunat. Assalamualaikum.